Suddenly awak ada kat Mekah. Uish, ada ilmu macam ni. Ilmu halimunan itu macam ada Israel nak ambil manuskrip kita untuk tak saja ilmu dalam tu. Perlu berguru. Saya terpanggil bila episod yang pertama kita sembang pasal manuskrip. Okey. Manuskrip yang cikgu cakap yang ada manuskrip yang cikgu sendiri tengok dengan mata cikgu yang menyatakan kita boleh tarik duit tapi dengan cara yang betul. Manuskrip wali-wali. Kan ada tak lagi yang tu kita dah cerita dekat episod yang pertama. Ada tak tapi lagi? jangan salah faham. Apa yang cikgu ceritakan ini adalah ilmu kewalian dahulu kala. Betul. Cikgu tak buat benda begitu. Kita tak advise untuk buat benda begitu. Cuma dalam manuskrip itu tercatat ilmu-ilmu yang telah dipraktikkan pada zaman dahulu. Manuskrip macam mana nak alih hujan, macam mana nak tahan ribut peti, macam mana nak buat keris dengan tulang siamang, macam mana nak ilmu pukau. Ilmu tu dalam manuskrip. Apa saja ilmu dalam tu perlu berguru dengan lebih dalam supaya faham macam mana nak apply benda tu. Kalau zaman-zaman dahulu kan kita tak ada telefon. Betul. Kita tak ada GPS, kita tak ada Google Map. Bijaksananya atuk nenek moyang kita ni untuk bawa kita pergi ke tempat tu dengan menggunakan ilmu alam tu sendiri. So kita kesan angin macam gini, dia akan hujan macam gini. Bila naik matahari macam gini, okey, elok kita pergi berpergian bila. So dia orang ada pantang larang dia. So manuskrip yang banyak yang ada, lebih daripada 400,000 manuskrip tak silap cikgu ataupun 44,000 manuskrip tanah Melayu yang telah diambil, disimpan di Patani, dan sebahagiannya telah pun tenggelam, sebahagiannya telah pun kata perosak. Jadi kita tak boleh nak kaji bangsa kita ni apa lagi kelebihan mereka ni. Kita nampak benda tu yang kita rasa macam wish, ada ilmu macam ni. Ilmu halimunan, ilmu lipat bumi. Macam mana awak boleh duduk sini suddenly awak ada kat Mekah? Halimunan tu tak nampak tau. Halimunan tu awak niat, awak hilang. Lepas tu awak niat balik, awak ada. Ilmu-ilmu macam tu. So kalau kita tak boleh nak fikir, tak terjangkau dari fikiran kita tak boleh nak komen macam kita tahu. Dan cikgu tak katakan keseluruhan manuskrip ilmu-ilmu tu semata-mata berpaksikan pada ayat Quran. Mungkin juga sebab kan dulu orang Melayu kita sebelum datangnya tauhid Islam lah kan, dia mengamalkan animism. Cikgu pergi ke Patani ni, manuskrip dia sangat banyak. Jadi dia cakap tak ada ke badan-badan lain nak ambil. Dengar katanya hari tu macam ada Israel nak ambil manuskrip kita untuk nak letak dalam dia punya pameran lah. Mungkin galeri dia ke whatsoever kan. So kita cuba juga letak